Kebas kadang-kadang ia adalah satu kesan yang sudah sampai tahap yang bahaya. Hati-hati, tolong jangan ambil mudah. Kalau anda mula ada masalah kebas, rasa kebas kaki, kebas tangan, kebaslah rasa kebas. Sebab sebenarnya tubuh badan sedang bagi signal ada yang tak kena pada tubuh badan. Kebas kadang-kadang ia adalah satu kesan yang sudah sampai tahap yang bahaya. Jadi sebab itu saya nak pesan jangan rasa macam alah kebas letak minyak je lah, kebas rehatlah, kebas urut-urut lah. Kalau kebas itu datang sekali-sekala dengan urut hilang, okey. Tapi kalau ia berterusan, tolong buat sesuatu. Subhanallah, ingredient dalam Olive Guard kita ni, Olive Guard plus apa? Sebab itu kita tulis Olive Guard plus Sibacton dan juga Tocotrinos. Tuan-puan, vitamin E ni ada banyak sumber. Vitamin E ni ada banyak grade dia. Ada 1, ada 5, grade dia 10. Tetapi, Tocotrinos dikenali sebagai super vitamin E kerana ia 60 kali ganda. Bunyi macam banyak sangat. Saya pun tak seronok nak sebut. Okeylah, kita sebut 10 kali ganda ataupun 10 ke 60 kali ganda lebih baik daripada vitamin E biasa. Ada orang sepanjang masa. Dan sampai tahap dia sentuh dah tak rasa apa-apa dah. Saraf dah rosak dah. Memang tersepit sangat. Saluran darah tak mengalir dah di kawasan tersebut. Jadi jangan sampai kebas, penyakit kebas kita ambil ringan sampai dia jadi kronik. Rawatlah segera. InsyaAllah Olive Guard Robiah by Ustazah Asma ni akan membantu anda. Mudah-mudahan insyaAllah. Terima kasih.